Hadapan rumah contoh ni ada Dewan Serbaguna, ada sekolah rendah agama, sekolah rendah kebangsaan dan sana ada masjid. Ini adalah projek perumahan baru yang berada di Jenjarum, Selangor. Kat sini akan dibina 3 jenis rumah. Rumah teres 2 tingkat 19x70, 20x70 dan rumah semedi 2 tingkat. Jom kita review bahagian dalam. Ini bahagian ruang tamu. Ruang tamu kedua, sebab bawah tangga ni diorang tak ada bina store, jadi boleh hias macam ni. Meja makan. Ini bahagian dapur. Ini bilik bawah, ada toilet. Ini kitchen cabinet. Kita tengok bahagian belakang. Setiap unit akan dapat 10 kaki ekstra tanah bahagian belakang ni. Okey, semua unit dapat ekstra tanah 10 kaki. Bahagian atas pula. Okey, ini bahagian ruang keluarga bahagian atas. Bilik nombor 2, bilik nombor 3. Kita masuk pula master bedroom. So master bedroom dia ada toilet. Lepas tu apa yang paling best dekat tingkap master bedroom ni adalah kalau abang kakak berdiri kat sini, boleh nampak anak-anak main dekat padang. Okay, lepas tu azan pun kedengaran sangat jelas. Projek ni adalah freehold dan Rizab Melayu. Harga bermula RM460,000. Sekarang tengah ada promosi RM20,000 cashback. Berminat nak visit rumah contoh kita, boleh PM saya. Okay, jumpa nanti.